Kita nak tengok keikhlasan berdasarkan kepadaan zahir diri kita. Huzaifah Al-Mar'ashi ini menyebutkan kepada kita, ikhlas itu apa? Ikhlas itu ialah keadaan perbuatan seorang hamba yang sama dari segi zahir dia dan juga sama dari segi sudut batin dia. Ikhlas perkara yang sangat susah, tapi orang yang terus belajar dan belajar melatih diri dia untuk ikhlas, kita berdoa, kita dapat, insya-Allah. Zul An-Nun menyebutkan ikhlas itu ada 3 tanda. Lepas kita belajar Al-Quran ini, kita nak kena sebut, ya Allah, aku belajar ini semata-mata kerana Allah. Macam mana nak tahu ikhlas itu bukan semata-mata kerana Allah? Di antara kita tengok 3 ciri orang-orang yang ikhlas. Kata Zul An-Nun, tidak terpengaruh dengan pujian dan kejian manusia. Ya Allah, sedapnya suara ustazah. Kan? Kita berasa macam lagi seronok nak membaca Al-Quran. Ini bahaya. Kita boleh tahu kita ikhlas ke kita tak ikhlas. Kita tak terpengaruh dengan pujian. Maka bila orang puji kita, kita tahu. Sebab kata ulama sufi, setiap apa yang kita lakukan, hasil yang kita dapati itu bukanlah milik kita, tetapi milik Tuhan yang memberikan pinjaman itu kepada kita. Allah pinjamkan tubuh badan, Allah pinjamkan mata supaya kita boleh membaca Al-Quran, Allah pinjamkan otak kita ini, Allah pinjamkan lidah dan suara kita ini untuk membaca Al-Quran. Lalu bila kita diizinkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, orang puji kita, maka kata ulama sufi tadi, hasil itu bukan milikmu, tetapi milik Tuhanmu yang memberi pinjamkan kepadamu. Milik kita apa? Milik kita hanyalah ganjaran yang diberikan oleh Tuhanmu, hasil daripada usahamu.